Injil pun ada. Dalam Injil pun ada. So mereka ni kadang-kadang mereka nak apa? Dia nak proof, dia nak meyakinkan. Dia pergi cek. Dia pergi dengan apa, berhenti tengah laut, dia dive, dia selam masuk dalam laut, dia turun pada kedalaman 1,500 meter bawah. Pada kedalaman 1,500 meter di bawah. Dan dia buat kajian, dia jumpa ni benda-benda ni, roda ni, apa semua ni, pengandang tayar tu buat daripada mic. So dia kata barangkali, dia pun tak kunci mati-mati, dia kata barangkali inilah kenderaan yang dinaiki oleh Firaun ketika mengejar Nabi Musa. Dan umur barang yang dia jumpa tu, umur barang tu, mereka ada makmal pula pergi tu cuba mengesan umur barang tu sekitar 3,500 tahun umur dia. Sekitar 3,500 tahun dan lebih kurang time dengan kisah Firaun duk hambat Nabi Musa dan terbelah laut tu. Dia disukat pula tu, dia dalam ni dia bawa main pula peta tu, dia nak tunjuk mana tempat yang berlaku apa nama lintasan apa hambat Firaun hambat Nabi Musa atau apa semua. Dia buat kajian yang wallahu a'lam betul tak betul. Kan dia kata kesan apa belahan laut yang terbelah tu, dia kata lebar dia 900 meter, kedalaman dia 1,500 meter, dan jarak lintasan tu daripada tebing balik ni pergi tebing balik sana, dia kata 1,800 meter. Dia pergi sukat tuan-tuan yang kata orang putih ni. Dia pergi sukat. Dia bukan sukat untuk Islam, tapi dia sukat untuk dia orang Kristian. Dalam Injil pun ada sebut benda ni. Dia pergi sukat benda ni. Dan dia bagi pula satu website dia ni, kita boleh masuk pula dalam website apa nama Ron Yard ni, di sana detail lagi hasil kajian dia ada di sana. Dan dia buat kajian ni sampai ke peringkat apa, apabila satu orang tu turun di pada kedalaman 1,500 meter, dia punya pressure dalam air tu, dia buat apa kira-kira cara saintifik di bawah ni. Dia buat kira-kira cara saintifik di bawah. Tuan-tuan ni orang putih, dia buat benda macam tu. Kita andaikan kata kajian dia tu betul, kita andaikan. Maknanya apa? Cerita dalam Quran tidak ada yang palsu. Kalau diandaikan benda tu betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beruntung kita jadi orang Islam, beruntung kita beriman dengan Quran. Tak ada rugi apa dekat kita ni. Beruntung kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Quran, yang menjunjung tinggi hadis Nabi SAW. Tak rugi kita menjadi orang Islam. Maka janganlah sekali-kali kita mengabaikan Islam yang Allah bagi dekat kita ni. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih bil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.